Welcome to channel 44 Edi Piliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita berada di Jambatan Basi. Ini sekarang kita perhatikan pedagang-pedagang yang melakukan jual beli. Nah, ini ada SYN nih 5.000 guys. Nah, halo SYN, aman? Nah, ini uni-uni aku sedang menggali masakan. Saya jual sambal awak ni. Banyak nih ya. Tuh. Ada sambal lado. Sambal campur-campur. 3.10. Hai, murah di sana ya. Jangan lupa pergi ke Jambatan Basi. Aku ni aku. Yo, lah ni. Aku ni wak ada mengalihkan rupa. Tu tadi di sana wak cari. Aku telur gulung. Apa khabar telur gulung? Aman-aman saja. Laris manis ya. Aku angin-angin di sana telur gulungnya. Tuan. Iko ada es rumpui lawi. Assalamualaikum. Le rami gini ko di sana. Itulah mudah-mudahan rezeki. Rezeki. Ini ada gorengan. Pak, le banyak Pak. Tuh. Iko do es campur, SCC. Apa kabar SCC? Aman? Mudah-mudahan laris manis. Aku ni aku manjua. Nak jual kan iko ni? Aku ada gulai ayam ni ya. Rendang ayam. Tu. Aku ni ada manjua ala babungku-bungku iko. Aku ni Taruang lado mudo. Pada ragunya ni. Pada ragunya ko. Murah meriah. Tu Ayo, ada pergi di kantang bagai. Ayo. Assalamualaikum. Aku ada salah lawak. Bukan mana salah lawak? Aman. Aku salah lawak. Murah di sana. Aku lanjut jual di sana. Wak pai kini ko ke kepiting crispy. Bukan mana kepiting crispy? Laris manis. Alhamdulillah. Ya, ni lagi kita perhatikan sini. Ni ada ni. Kita lanjut di sana. Wak caliat siku perempuan larami. Ko Jasuke. Tuah. Wak cari di sana. Wak caliat di sana. Pala kira-kira yang dijual di sini ko. Tuah. Aku ada sosis, aneka sosis. Banyak aneka sosis. Banyak berapa macam aneka sosis aku ni. Kat 10 macam aneka sosisnya lagi kau. Uni ko senyum-senyum saja nampaknya ko pembalinya senyum-senyum dulu. Aku ada takjil Kak Puput. Ada udah 5. Hal itu ni. Kacang padi kulak pisang. Jadi di sana balanjulah di siku. Jangan membuat pula di rumah. Aku ni. Bihun legend. Macam dia lah kau bangun tuanya kau. Aku. Nan kabar nostalgia ke kemari lah. Aku nampak nostalgia kemari. Alah, tarui. Tu. Aku di sana wak caliak puluh. Ni kau sedang sibuk nampaknya ada es mangga 5.000. Tu es lemon 5.000. Jangan lupa kemari di sana. Tu ada pula es anggur. Tu di sana. Ini dia telur gulung. Kemana telur gulung? Laris manis ya. Iko ada es coklat. Kata sedia di sana babungku-bungku. Berapa harganya es koko? 8.000. Cuma 8.000 di sana. Ndak mama tu. Tu lanjut Pak. Iko ada undi-undi. Barang undi-undi cik ko. 1,000 di sana. Jangan lupa membeli kemari. Aku ni ko sedang mengiling-giling. Nak bagi giling ni?
Aku lotek nak katanya. Lotek pada lagu lotek ni kau. Rata 10.000 saja. Sehari 10.000 saja. Tu kau dan sana lotek sekolah lama-lama jangan lupa. Lotek Ibrahim. Lotek Ibrahim cik ni kau. Tu. Ya lah. Kau mak kau kembali lotek. Ayo. Kau. Kau tahu kalasan. Banyak tahu kalasan. Banyak kini kau menggoreng tahu kalasan kini kau. Banyak gini kau. Alhamdulillah. Datang capek lah datang. Tu. Capek kemari tau. Capek kemari. Depu habis lah. Tu. Kau jangan lupa di sana, capek di sana. Kau dah tahu kalasan. Iko lotek. Lotek namanya kau ni. Lotek ni mani. Tu laris manis saja ni tau. Nah, tu ada di sana. Aku udah. Yes ya. Dibeli hampir-hampir okey. Awak tadi di sana aku sedang rangi mana aku aduku makanannya. Ku apa namanya kau ni? Mi goreng gadang. Aku ada di sana jangan lupa pergi ke Jambatan Basi mi goreng gadang. Tu. Pada telur gulung pulo. Laris manis telur gulung. Itu di sana yang ada di Jambatan Basi kuih-kuih. Donat. Donat. Tu. Berapa harga donat cik ko? Harga 7.000. 7.000 murah meriah ya. Meriah. Tu. Sampai pasu kembali di sana yang ada di Jambatan Basi. Itulah situasi. Apa khabar? Khabar baik ya? Tu Manari boneka awak kau. Akulah di sana kini kau berada di Jambatan Basi. Mudah-mudahan bulan puasa ko banyak yang datang ke Jambatan Basi untuk berbelanja.